So saya macam, saya tanya dia, bapak kau kerja apa? Bapak saya hantar saya, kalau hantar saya, dia bawa Volkswagen lama, Volkswagen. Yang bulat tu lah. Yang bulat 1968, Yes. Volkswagen lama. Kata, hantar. Orang yang masuk di sekolah, semua orang kereta kodok. Oh ya, betul, kita Okey. kodok. Yap. Tapi bapak dia ni hantar dia pergi sekolah, naik Mercedes panjang tu. Dia macam zaman sekarang S-Class lah. S-Class. Tapi zaman tu. Lampu bulat 2 biji tu kan? Panjang menjala, hantar dia pergi sekolah. Lepas tu pakai dia macam cantik. Kenapa baju dia macam kemas, beriron, kemas, cantik. Ada side, Ada kan? side. Aku punya baju tak apa macam tu. Okey. Wangi. So saya macam, saya tanya dia, bapak kau kerja apa? Dia cakap, bapak aku, Chok Sen I, dia kata. Chok Sen I. Chok Sen I tu maksudnya buat bisnes. Oh, ingatkan Cakap. dalam bidang seni apa Bukan, tak ada. Dia start dengan seni. Sen I, bisnes. Seti. Sen I. Jadi itu trigger saya macam, wow, dia buat bisnes ni boleh dapat macam tu punya kereta. Oh, pasal tu lah sebab bisnes dia. Itu dapat satu idea bila cikgu tanya masa darjah 3 atau darjah 4, saya punya cita-cita berubah. Daripada yang pertama tadi nak jadi Polis, askar dan doktor. medical doctor, cikgu pun ada, tahun kedua kan berubah-ubah jadi bomber pun ada, tak tahu apa nak cakap. Tahun tu saya cakap dengan kawan saya, kalau cikgu tanya nak cakap apa aku nak cakap? Aku nak buat bisnes ni. Kau cakap dengan cikgu nak jadi Tong Si Ching Li. Panjang sikit bunyi dia. Tos. Tong Si Ching Li. Ah. Benda ni, managing director, pengarah urusan.